Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Baiklah, hari ini kita akan belajar tajuk Sayangi Sungai Kita. Kemahiran yang kita pelajari pada hari ini ialah kemahiran menulis. Dalam tajuk ini kita akan membaca maklumat tentang pencemaran sungai dari punca tetap. Kemudian kita akan membuat latihan menjawab soalan pemahaman. Okey? Baik, kita mula ya. Baiklah, Nabila menghadiri pameran alam sekitar yang diadakan di Pusat Informasi Sungai Skudai, Johor. Banyak maklumat yang diperoleh. Okay, mari kita lihat apakah maklumat yang Nabila perolehi daripada pameran alam sekitar tersebut. Baiklah, maklumat yang diperolehi oleh Nabila ialah pencemaran sungai dari punca tetap. Ya, pencemaran sungai dari punca tetap ini bermaksud pencemaran yang dapat dikesan puncanya. Kita dapat tahu dari mana datangnya pencemaran tersebut. Baik, yang pertama, gambar ini menunjukkan gambar kawasan pelupusan sampah. Tempat orang mengumpulkan sampah untuk dilupuskan. Ya, daripada tapak pelupusan sampah ini boleh menyebabkan pencemaran sungai. Kerana apa? Kerana air sisa larut resap. Ya, awak lihat tempat pelupusan sampah tu terbuka kan? Bila hari hujan, air yang mengalir di kawasan pelupusan sampah tersebut akan menyebabkan air sisa larut meresap ke dalam tanah. Ya. Okey. Jadi air sisa larut resap ini akan mengalir ke dalam sungai dan menyebabkan pencemaran. Okey, yang kedua, pembuangan sisa toksik dari kawasan industri. Ya, kawasan industri ini bermaksud kawasan kilang. Kawasan kilang ni biasa dia akan ada sisa-sisa toksik yang mereka lepaskan di sungai dan menyebabkan sungai menjadi tercemar. Okey, dan yang ketiga, pembuangan sisa minyak dari bengkel kenderaan. Bengkel kenderaan ni maksudnya tempat untuk membaiki kenderaan. Di sana terdapat sisa-sisa minyak. Pembuangan sisa minyak inilah yang menyebabkan salah satu punca pencemaran sungai dari punca tetap. Ingat, dari punca tetap tu bermaksud dari kawasan yang kita dapat kenal pasti punca pencemaran tersebut. Baik, selepas mendengar ceramah, Nabila dan peserta lain telah membersihkan kawasan Sungai Skudai Johor. Kawasan sungai yang kotor telah bersih dan indah. Mereka berjanji akan terus menyertai kegiatan pembersihan sungai yang dijalankan oleh Jabatan Alam Sekitar. Ini Jabatan Alam Sekitarnya ataupun singkatannya JAS merupakan sebuah jabatan yang bertanggungjawab kepada hal ehwal alam sekitar. Okey, kita lihat soalan di bawah ni terdapat 5 soalan. Yang pertama, di manakah pameran alam sekitar diadakan? Kata kuncinya di manakah. Nak tahu tempat, di manakah lokasi tempat pameran alam sekitar ni diadakan? Awak cari maklumatnya pada petikan di atas. Okay. Yang kedua, apakah maksud pencemaran sungai dari punca tetap? Kita telah bincangkan tadi. Awak lihat maklumatnya dan jawab soalan. Yang ketiga, air sisa larut resap berpunca dari mana? Kita juga telah bincangkan tadi. Ada 3 punca pencemaran sungai, iaitu air sisa larut resap ni berasal daripada mana? Yang gambar pertama, kedua atau ketiga. Awak nyatakan dalam jawapan. Ya, air sisa larut resap. Awak lihat. Cari mana kata kunci air sisa larut resap. Jadi, awak tuliskan jawapannya yang betul. Yang keempat, mengapakah kawasan Sungai Skudai dibersihkan? Kenapa kawasan Sungai Skudai dibersihkan? Bila ada kata tanya mengapa, mestilah ada jawapan kerana. Mesti ada kata hubung kerana.
Kenapa mereka membersihkan kawasan sungai? Kawasan Sungai Skudai, Johor. Ya, berikan jawapan yang sesuai. Yang kelima, apakah janji Nabila dan rakan-rakan? Okey, kata kuncinya janji. Janji Nabila. Awak carilah kata kunci janji. Ya, awak akan jumpa pada ayat yang terakhir ni. Mereka berjanji apa? Kamu tuliskanlah jawapannya dengan betul.